kaedah untuk menukar absorber baru. Jadi kena tanggalkan dulu wiper blade, dua-dua wiper blade kita kena tanggalkan dia punya wiper blade arm, kemudian buka bonet. Dah buka bonet, kita mesti tanggalkan dia punya cover, kan, dia punya cover bahagian hadapan. Okey, tanggalkan dia punya clip. So clip okey untuk sebelah kiri dan clip untuk sebelah kanan. Tanggalkan dua-dua clip. Okey, bila klip telah ditanggal, kita dah boleh tanggalkan dia punya cover bahagian hadapan untuk letakkan kedudukan absorber mounting ataupun absorber stopper. So kita kena buka dulu cover. Okey, kiri kanan kita buka sebab nak tukar kiri kanan absorber. So kita buka dua-dua cover. Simple, 4 batang skru sahaja. And then disitulah kedudukan absorber. Okey, kedudukan absorber jenis McPherson strap. So sebelah kanan pun kita tanggalkan dia punya cover. 4 skru juga. Saya guna ratchet. Dan saya buka tayar hadapan sebelah kiri dengan menggunakan air gun. Kerja lebih pantas. Okey, tanggalkan tayar, letak di sebelah. Kemudian tanggalkan bahagian untuk suspension link guna bolt size 19 guna air gun. Apabila ditanggal, so kita tanggalkan pula bolt untuk absorber, 2 bolt untuk absorber. Dua-duanya kita tanggalkan. Okey, guna air gun untuk mempercepatkan kerja, memudahkan kerja. Okey, kemudian nanti kita akan tanggalkan bahagian untuk brake pipe, brake hose, kan, brake hose bracket. Kita akan tanggalkan brake hose bracket juga dengan menggunakan air gun. Okey, saya sedang tanggal bahagian sensor. Okey, harness untuk sensor. Kemudian okey, bracket, bracket untuk hose brake. So apabila ditanggalkan bahagian bawah, dan sekarang absorber kita boleh pisahkan okey daripada knuckle. Okey, saya pisahkan absorber daripada knuckle. Dan saya pisahkan suspension link ataupun stabilizer link daripada absorber. Okey, apabila absorber link telah tanggal, so saya akan tanggalkan bahagian atas iaitu bahagian stopper yang mana stopper tersebut ikat kepada chassis kenderaan. So size 12 So kita tanggalkan, saya tanggalkan nut size 12. Okey, di sini kita kena berhati-hati supaya absorber dia tak jatuh kat atas lantai lah. So sebelah tangan tahan dan sebelah tangan lagi longgarkan nut Okey, apabila telah ditanggalkan, so kita boleh keluarkan absorber daripada kenderaan. Jadi saya keluarkan absorber dari kenderaan dan bawa ke atas meja kerja. Dan sekarang ni untuk tanggalkan spring so saya umpil cover atas, dan sekarang saya gunakan special tool lah. Okey, coil spring compressor. So saya guna yang coil spring compressor jenis clamp, lebih selamat lah daripada yang jenis manual biasa tu. Okey, saya laraskan dia punya kedudukan, dia punya clamp supaya boleh clamp dia punya spring, untuk clamp coil spring.
ketatkan bahagian klem dan masuk klem yang satu lagi. So kita perlukan dua klem untuk klem kiri dan kanan. Jadi lakukan pelarasan untuk masukkan klem kepada bahagian coil spring. Okey, saya ikat untuk lock dia. Okey, bahagian klem pun saya dah lock dan bolehlah guna ratchet untuk cepatkan pekerjaan. Guna air gun pun boleh. Dan sekarang saya ketatkan dia punya klem untuk memampatkan spring. Jadi sekarang ni coil spring sedang dimampatkan. Okey, untuk memampatkan spring, coil spring. Okey, sekarang sudah longgar. Spring telah terpisah daripada dia punya stopper ataupun topang. Jadi saya tanggalkan bahagian stopper dengan menggunakan air gun dan sekarang stopper telah ditanggalkan. Okey, dan saya pisahkan coil spring daripada absorber. Ya, itulah kejadiannya. Okey, saya keluarkan dia punya spring seat dan juga dia punya rubber boot. So saya masukkan absorber yang baru jenis gas. Saya bersihkan dahulu coil spring daripada pasir dan juga kotoran yang lain lah. Okey, dah bersihkan. Kemudian saya keluarkan dia punya stopper yang baru. Okey, berwarna biru. Dan saya masukkan spring seat kepada absorber dan saya tanggalkan absorber lock dan saya masukkan absorber yang baru ke dalam coil spring. Dan saya masukkan nanti bahagian rubber boot. Okey, rubber boot yang baru. Dan saya masukkan dia punya spring seat rubber dan juga spring seat cover. Okey, dan saya masukkan dia punya stopper ataupun topang bahasa Melayunya. Kemudian saya akan ikatkan bahagian atas dan kemudian apabila telah diikat saya akan buka semula klem. Okey, coil spring compressor clamp. Dalam waktu proses membuka, kita kena pastikan coil spring dia benar-benar duduk di atas dia punya bahagian. Jika tidak duduk di bahagiannya nanti, dia akan tergelincir. So, kita pastikan betul-betul duduk di dalam bentuknya. Saya membuka coil spring kompresor kiri dan kanan supaya spring dia terlepas secara stabil, tidak mengalami bengkok. Okey, kerja untuk menanggalkan semula coil spring kompresor daripada spring. Okey, coil spring telah duduk dengan cantiknya di atas dia punya seat. Okey, kemudian saya akan ketatkan dia punya stopper ataupun topang dengan menggunakan air gun. Ikat secukup rasa. Okey, dah siap, dah siap. Apabila dah siap, kita boleh pasang semula pada kenderaan.
Okey, proses memasang semula absorber pada kenderaan. Okey, kita masukkan dulu absorber dan kita ikatkan dulu pada bahagian atasnya. Okey, bahagian stopper tu kita masukkan dulu ke dalam lubang dia kembali dan kita akan ikat okey, stoppernya supaya absorber tergantung di situ. Ini proses pemasangan semula. Okey, apabila kita dah ikat bahagian atas, okey, apabila sudah diikat bahagian atas, saya akan melakukan penyambungan semula absorber dan juga dia punya knuckle. Okey, dan saya akan masukkan semula dia punya bolt dan nut. Okey, kemudian saya mengikat semula bolt dan nut dengan menggunakan air gun. Ikat secukup rasa. Okey. Kemudian saya akan masukkan semula stabilizer link ataupun suspension link kepada bahagian absorber dan saya akan ikatkan dia dengan menggunakan air gun. Kemudian saya pasang semula bracket untuk brake hose dan juga sensor harness. Dah siap. Kemudian saya akan ketatkan bahagian stopper pada bahagian atas lah. Saya akan ketatkan. Ikat secukup rasa. Kan saiz nut saiz 12 dan saya pasang semula cover dan ikat semula cover tersebut. Ikat semula cover tersebut dengan bolt. Okay, selesai memasang cover dan mengikat bolt, saya akan pasang semula roda. Saya akan pasang semula roda pada bahagian kenderaan. Dan saya ikat secukup rasa dengan menggunakan air gun. Okey, siap untuk absorber bahagian kiri. Untuk absorber bahagian kanan, saya tak videokanlah sebab prosesnya adalah sama dengan bahagian kiri.